Apa jadi dekat korang punya piston sebenarnya waktu korang tak offset? Mari sini. Yang pertama sekali yang ini. Ini korang jangan takut. Ini memang normal iaitu karbon. Karbon ni cukup sekadar kita buka dan cuci saja. Benda ni akan membantu pembakaran dan akan membuatkan performance korang direct impact. Yang aku nak cerita sekarang ni adalah sini. Ini piston ring guys. Korang nampak aku buka. Dia ada satu sini, dua, tengok yang kat kuku aku dan ketiga bawah ni. Okey. Yang sebenarnya yang ketiga ni dia ada 3 layer tau. Satu nipis, piston ring minyak, dan satu lagi yang nipis. Yang ini sebenarnya yang menentukan motor korang tu makan minyak hitam atau tidak. Yang ini. That's why bila korang top set, wajiblah tukar piston ring. Sebab tu juga mana-mana package top set mesti kena tukar piston ring. Mana ada orang top set tak tukar piston ring. Okey, yang ini. Sebab kalau korang tengok rapat-rapat dekat sini, yang ini piston ring minyak dia ni hampir sumbat Bila dia hampir sumbat, benda ni yang membuatkan minyak hitam korang tu terlepas. Bila terlepas, dia naik ke atas. Apa contoh dia naik ke atas? Kau boleh tengok kat tepi ni. Sepatutnya dia jadi color macam ni. Color clear je. Tapi dekat belah sini color gelap. Maksudnya minyak hitam tu naik. Dan naik sampai atas. Sebab tu kat tepi ni dah start nampak berkerak. Itulah yang menyebabkan minyak hitam hilang sikit demi sikit. So kesan dia dua, prestasi dan juga minyak hitam. Sangat penting top set tukar piston ni. Macam biasa, link kat bio. Standard saja, Modi jangan datang. Bye bye.